Doktor, saya demam. Kena berhenti menyusu tak? Soalan ni saya dapat hampir setiap minggu. Hai semua, saya Dr. Nisa Khalil. Let's check this together. Jawapan pendek, selalunya tak perlu stop. You sesama ke, influenza ke, demam ke, food poisoning, menyusu badan boleh jalan seperti biasa. Antibody you sebenarnya ada dalam susu tu. Itu benda yang baik untuk baby. Mastitis, teruskan menyusu. Berhenti menyusu akan buat mastitis jadi lagi teruk. Kalau ibu-ibu yang menyusu sedang ambil ubat seperti paracetamol, ibuprofen atau antibiotik, boleh je ambil ubat ikut dos yang doktor bagi dan teruskan penyusuan. Kena bius untuk surgery, once you dah sedar betul-betul, you boleh menyusu terus. Tak payah pump and dump. Tapi ada yang memang tak boleh, yang you kena stop breastfeeding. Saya tak nak tipu. Kemoterapi, radioaktif iodine, sesetengah ubat mental health dan ubat sawan. Tu kena assess satu-satu dengan doktor. So please, jangan berhenti menyusu based on Google atau kawan-kawan cakap. Setiap ubat lain-lain. Tanya saya atau pharmacist you. Sebut nama ubat tu dan kita check betul-betul. Save this, you'll want it the next time you are sick at 2 AM.